Kumpulan yang satu ini muncul di penghujung era rock kapak dan sempat hit di zaman peralihan rock kepada balada, sememangnya amat berbeza dibandingkan kebanyakan kumpulan-kumpulan sezamannya. Membawa melodi segar bertaraf antarabangsa dan tidak mengikut trend era 1993 ke atas yang dipenuhi melodi lagu slow yang mendayu-dayu. Mereka adalah salah satu kumpulan yang wajar diceritakan di dalam ulasan rock kapak sebagai kumpulan melawan arus dalam caranya tersendiri. Itulah kisah kali ini, kumpulan Visa. Lu orang mungkin menyangka kumpulan ini tak rock dan beranggapan lagu-lagu mereka seperti kumpulan sezamannya. Kalau itu persepsi lu, salah sama sekali. Visa sebenarnya dipengaruhi oleh gaya muzik fusion rock dan AOR yang bertaraf antarabangsa. Dibarisi oleh 4 sekawan, Syam, Joe, Kudin dan Aim. Ia merupakan pemuzik pancaragam di Sekolah Menengah Sultan Sulaiman, Kuala Terengganu. Di mana pada masa 8 mereka, banyak jamming bersama muzik rock yang sedang menular sekitar pertengah 80-an ke lewat 80-an. Menggunakan nama Visa sejak awal lagi, mereka bergabung kembali di dalam muzik sewaktu di Kuala Lumpur pada 1951 dan telah bertindak merakamkan demo tape di studio Booty Boys di bawah kelolaan Tapai Zodiac, Surya Booty, East Wow dan Kia Vagrant. Menggunakan duit perbelanjaan mereka sendiri, rakaman demo tape tersebut diadakan track by track demi mendapatkan mutu kepuasan kualiti bunyi yang bersesuaian dengan konsep lagu-lagu ciptaan mereka. Mengambil pengaruh dari kumpulan-kumpulan profesional seperti Mr. Big, Extreme dan Seangkatan, Visa mempertaruhkan 10 buah lagu ciptaan mereka sendiri yang dikarang dengan penuh berhati-hati dan mengambil masa yang agak panjang untuk demo tape mereka. Demi memantapkan lagi struktur mereka, mereka juga telah menambah posisi gitar kedua iaitu Mazli yang berasal dari Perak. Setelah selesai rakaman, mereka telah menghantar demo tape tersebut kepada beberapa syarikat rakaman. Mendengar demo tape mereka yang kedengaran lain daripada lain, ia akhirnya berjaya menarik perhatian Adnan Abu Hassan yang pada masa itu bekerja di syarikat rakaman tempatan yang sedang popular dengan artis solo wanita terkenal Fauziah Latif, iaitu Happy Records. Visa sekaligus menandatangani kontrak rakaman 5 tahun bersama syarikat tersebut. Pihak Happy malah berkeputusan menggunakan sahaja kesemua 10 track demo tape Visa disebabkan mutu audio yang boleh dikatakan sempurna dan membiayai untuk bahagian funding mixing dan mastering album tersebut, membuatkan mereka tidak perlu melalui sesi rakaman di studio lagi. Akhirnya, setelah selesai segala proses mixing dan finalize, album pertama Visa hinggap juga di pasaran pada awal tahun 1953 di bawah edaran Happy Records. Okey, Visa first album. Mesti ada yang kata, tadi kan gambar macam corak abstrak kan, apa sebab tiba-tiba masa gua tayang kaset gambar line up pula. Okey, ini sebenarnya menurut maklumat yang gua dapat adalah second press. Bukan menurut maklumat lah, tapi ini adalah assumption lah kan. Kita agak yang ini adalah second press dan yang gambar corak abstrak tu adalah first press. Tapi gua ada tanya dekat Joe, ni Joe, gitaris Visa dan juga mastermind Visa, dan orang yang telah gua interview lah kan untuk dapatkan cerita pasal Visa ni. Yang gambar corak abstrak tu adalah first pressing lah, yang gambar jatuh pula dia. Dan yang gambar line up ni adalah second pressing. Kenapa? Jadi kita tengok dia punya inlay dalam dia. Kenapa kita boleh katakan begitu? Sedangkan yelah, satu masalah Malaysia ni kita tak ada maklumat tepat. Macam contohnya memberitahu versi ni keluar tahun berapa, tarikh berapa kan. Tarikh bukan tahun, tarikh. Sebab first press dengan second press album Visa pertama ni dua-dua keluar pada tahun sama, 1993. Cuma yang membezakannya adalah tarikh dia. Jadi album ini dikeluarkan pada awal 1993 sebab Joe ada katalah dia masih ingat lagi lagu Untukmu Selamanya dan juga Suatu Masa ni berada di dalam carta muzik-muzik untuk beberapa tempoh yang agak lama, daripada awal tahun sehingga ke hujung tahun 1953. Dia beritahu yang tu. Jadi itu menunjukkan album ini dikeluarkan pada awal 1993. Jadi sebab itulah rambut mereka pada masa ni bentuk cendawan lah. Maklumlah masa tu kan kena potong rambut kan. Dia start daripada pertengahan 1992, band telah disarankan untuk potong rambut. Jadi masa masuk tahun awal 1993 memanglah rambut baru nak tumbuh balik. Jadi bentuk dia macam ni lah. Semua rambut cendawan lah, ataupun rambut pendek. Paling nampak ketara rambut cendawan adalah berada Syam kita. Tapi yelah, ni dah masuk betul-betul era 90-an yang betul lah kan. 1993 ke atas ni adalah purely 1990-an punya fashion lah kan. Baju dah besar, seluar dah besar sikit kan. Rambut belah tengah, kalau semua masih ingat rambut cendawan gua panggil, rambut belah tengah ni.
Tadi kita nak tunjuk perbezaan dia. Okey, jadi gua tak ada first press dia yang gambar corak tu. Jadi yang ada dengan gua hanya second press ni. Aduh, gua pun sedih lah. Rupanya gua tak ada first press Visa tu. Sama ni gua sangka ini first press tau. Tapi bila gua nak buat video ni, gua check balik betul-betul. Oi, sebenarnya album ni ada lagi satu version cover dia yang gambar corak abstrak tu. Kalau siapa yang masih ingat tengok cerita Ultraman Ace, dia punya watak jahat dia tu kan. Apa dah nama King dia tu kan. Yakov ke apa, Yakoi ke apa. Tak ingat lah kan. Tapi nama alien tu lah. Dia bentuk, kalau dia bercakap mesti jadi macam corak abstrak. Cakap Jepun tu kan. Jadi macam tu lah dia punya corak abstrak dia kan. Gua pun tak faham kat sebenarnya motif cover art apa corak abstrak tu. Pasal pada gua sebenarnya nampak macam lukisan conteng kan. Tapi mungkin ada seni dia di situ. Okey, alright, kita dah melalut. Okey, jadi ini perbezaan dia yang mana kita boleh katakan first press dan second press. Beza dia dekat bahagian sini, maklumat dia. Jadi dekat second press ni ada maklumat tambahan, iaitu penaja pakaian cover Jagger Collection. Di mana dekat versi first press bahagian ni tak ada. Jadi dia sampai kat sini je lah. Pasal pemuzik je, dia habis kat situ je. Yang bawah ni tak ada. Jadi itu menunjukkan ini second press. Pasal apa? Yang itu first press dia tak lengkap lagi lah. Bawah ni dia tak tulis tambahan, info tambahan. Second press ni ada tulis info tambahan kan. Ada yang kata yang gambar corak abstrak tu adalah Singapore pressing, tapi gua tak pasti dan gua rasa bukan. Itu memang adalah first pressing dan ini adalah second pressing. Lagi satu kenapa? Pasal ada tajuk lagu Untukmu Selamanya kat sini. And di mana sewaktu first album dia orang tak sangka pun lagu ini boleh hit. And sebab semua lagu-lagu ciptaan sendiri tau. Visa ni first album memang semua 100% ciptaan sendiri. Jadi masa album ni dikeluarkan, dia orang pun tak sangka lagu ni boleh jadi hit. And jadi sebab itulah dekat first album, first pressing, dia hanya letak logo Visa je. Menggunakan font macam ni. Ni font yang cukup menarik sebenarnya. Font gua panggil ni OCR Extended. Gua selalu pakai ni font ni sebenarnya daripada zaman dekat desktop lagi. Sebab font ni betul-betul ciri-ciri apa 80-an 90-an punya font. Dia adalah sejenis font macam typewriter punya font kan, nampak. Jadi yang mana yang gambar corak abstrak tu, dia menggunakan tulisan ni lah dekat depan dia. Ni sebiji macam ni lah, nampak. Dia nampak. Ni Visa. Dia gambar corak abstrak, lepas tu kat atas ni logo Visa menggunakan font ni. Dia tak ada tulis pun Untukmu Selamanya. Jadi itu menunjukkan ini adalah second press. Sebab sewaktu versi ini dikeluarkan, lagu ni dah meletup kan. Jadi of course lah Happy Record nak tonjolkan album ini yang ada lagu Untukmu Selamanya kan. Jadi sebab itulah dia keluarkan second press dengan menulis tajuk Untukmu Selamanya. Itulah cerita sebenar dia. Okey, jadi inlay dia panjang nak mampus. Nampak panjang no. Kalau letak kat sini tu dia. Sekali dengan kad permintaan dia pun panjang. Semua pakai font OCR Extended. Memang tak gerekut lah. Biasalah seperti gua katakan, syarikat-syarikat rakaman tempatan ni kalau dia buat inlay memang puas hati lah kan. Cuma kualiti kertas yang ni tak berapa best sangat lah. Sebenarnya dia lebih kurang macam kualiti kertas yang dikeluarkan oleh syarikat seperti BMG. And lebih kurang macam tu lah. Cuma dia panjang, dia tak gerekut lah kan. Dia start era 90-an inlay dah makin panjang lah. Kalau lu orang masih ingat keset-keset awal 2000, bapak lagi panjang punya inlay. Tapi pada masa tu kualiti kertas dah makin hampir lah. Okey, jadi kat sini lah bukti dia di mana gua kata memang semua lagu ciptaan dia orang sendiri. Ilustrasi Mimpi, Visa, Untukmu Selamanya, Joe, gitaris Alpa, Visa, Tiada Lagi, Joe. Lalang, Visa, Anak Dunia, Joe. Warna, Visa, Suatu Masa, Aim. 1 dalam 1000, Visa, Sinar Suria, Joe. Nampak? Semua lagu ciptaan sendiri kan. Yang mana yang tulis Visa tu mungkin adalah sumbangan satu band lah kan. Dia orang buat lagu sama-sama. Dan mana tulis Joe tu of course lah Joe lah gitaris. Dan mana tulis Aim adalah basis Visa. Itu Aim. Rambut gonjeng tu.
Ni dia tahun 1993 ni, peralihan zaman lah. Zaman tu kira gonjeng dah out of place lah. Orang dah start beli rambut belah tengah zaman ni. Okey, ni ada sedikit apa ni lah, kita nak buat dia punya maklumat tambahan ni. Sebab album ini mengandungi copyright, jadi memang gua tak boleh nak ulas tanpa dengan meletak lagu dia. Jadi kita buat ulasan secara lisan lah. Okey, jadi kat sini mungkin akan ada yang kata, kumpulan Visa ni ya je lah Daihan Sri ni kata dia orang ni power lah bagai kan. Bukan main sendiri pun kan. Tengoklah dalam ni ada nama Amy Expedition kan. Ada nama Iswao bagai. Okey, alright. Gua ada tanya sebenarnya dekat Joe, kenapa ada Amy Expedition punya nama kat sini? Drama Ekspedisi kan, ataupun Handy Black juga. Kenapa ada nama dia? Kudin tak boleh main ke? Kan? Bukan. Sebenarnya menurut Joe, album ini sebenarnya dirakamkan secara demo tape pada asalnya di studio Booty Boys. Jadi dia memang makan masa berbulan-bulan, lama kan? Sebab dia orang betul-betul nak perfectkan lagu ni. 10 buah lagu yang dia orang plan nak hantar ke syarikat rakaman untuk dapatkan kontrak rakaman lah. Jadi dia orang memang betul-betul buat lah. Jadi sebab tu rakaman tu pada asalnya drama Kudin masih lagi berada di Terengganu. Dia belum datang lagi. Kira sewaktu sesi rakaman ni dah berjalan separuh jalan. Lepas tu diorang pun call lah Kudin. Call rumah lah, zaman tu mana ada handphone. Kudin, mu mari ni Kuala Lumpur ni nak buat rakaman ni. Macam tu lah lebih kurang. Jadi Kudin pun marilah kan. Jadi sebab tu ketiadaan Kudin, Amy lah cover beberapa buah lagu lah. Jadi Joe dia bagi tahu lagu mana satu lah ada dalam 2 lagu macam tu lah, yang mana 2 atau 3 lagu yang mana Amy telah tolong cover main lah. Dan apabila Kudin sampai, dia sambung lah semua lagu-lagu lain tu dia habiskan. Okey, Iswao ni seperti kita tahulah, dia adalah seorang keyboardist. Teddy UG14 pun adalah seorang keyboardist. Jadi Visa mana ada keyboardist? 2 gitaris dan tiada keyboardist. Habis siapa nak main keyboard kan? Dah tentulah dia gunakan siapa yang ada kat studio. Salah seorang penata bunyi dia adalah Iswao kan, sebab Iswao memang kerja dekat Booty Boys pada masa tu. Teddy UG14 ni adalah kira member lah kan. Dia memang seorang keyboardist yang bagus. Jadi dia orang pun jemput lah dia main sekali. Adnan Abu Hassan, ini menurut Joe, sewaktu demo tape dia buat, Adnan belum ada lagi. Tapi bila dia orang dah start dapat rakaman kontrak dengan Happy Records, Adnan telah menambahkan sedikit lah apa dia punya keyboard line dia untuk beberapa buah lagu kan. Kira untuk final touch lah kan. Macam gua ada cerita tadi, album ini lagu-lagunya sebenarnya semua dirakamkan oleh Visa sendiri dalam format demo tape. Tapi bila mereka diterima sebagai kumpulan rakaman Happy telah gunakan ke semua 10 buah lagu, cuma dia ada mixing tambahan. Dia ada tambah lagi sound effect, dia ada masukkan lagi keyboard line untuk memantapkan lagi sound dia lah kan. Jadi itulah cerita dia kan. Jadi album ini secara konsep dia gua pun dah tunjuk sikit tadi. Gua tak boleh letak lagu panjang-panjang pasal takut nanti ada copyright claim. And dia ada peraturan 3 saat lah biasanya kan. Jadi gua cuba utilisekan 3 saat tu, dah harap tak ada copyright strike kan. Album ini dia punya konsep, dari segi konsep dia ada AOR, ada melodic rock sikit, lepas tu ada fusion, ada sedikit funky kan. Itu untuk lagu fast dia. Manakala untuk lagu slow dia ada easy listening, ada AOR, lepas tu ada power ballad juga. Album ini memang high quality lah. Macam kita dengar Mr. Big, macam kita dengar Extreme, macam kita dengar Toto, lebih kurang macam tu lah. Progresif gitu ada sedikit kan. So memang dari segi lagu-lagunya memang satu anjakan paradigma lah. Jadi kalau gua nak cerita pasal benda yang kurang mengenai album ini, gua boleh katakan tiada. Dan sebenarnya tiada. Sebab apa? Sebab tak ada lagu Melayu. Itu yang penting. Dulu masa memula gua tengok kaset Visa ni, gua tak heran. Pasal gua tengok ni tahun 1993 kat time mesti banyak lagu Melayu kan. Tapi bila gua dengar sendiri album ni kan, gua pasang lagu ni, lagu-lagu dalam album ni, gua terkejut. Cakap tak sangka Visa macam ni rupanya kan. Bukan pasal dia heavy kan. Kita tak cerita pasal heavy metal kat sini. Kita tak cerita pasal thrash. Kita cerita pasal satu muzik yang lain daripada yang lain, yang bukan di dalam kebiasaan telinga orang Melayu kan. Orang Melayu suka apa? Melayu kan. Tapi Visa tak ada elemen-elemen tersebut. Malah untuk ketiga-tiga album dia tiada. Sebab dia orang lebih ke arah lagu-lagu yang bercirikan antarabangsa. Itulah dia kan.
Jadi kalau kita nak cerita kelemahan lagu slow dia pun tak ada. Pasal lagu slow dia pun cukup memuaskan hati. Lu dengar sendiri lagu Untukmu Selamanya, puas hati kan. Kan dia punya melodi dia. Kasihku seharum mawar merah. Kan dia macho tau. Macho tu kata dia. Itu baru dinamakan romantik. Bukannya nyanyi berdayu manggil-manggil awet, oh pulanglah padaku. Tu bukannya romantik, brother. Itu sakit jiwa. Ini macho. Lagu macam ni macho, baru handsome, baru romantik kan. Itulah cerita dia. Jadi kalau gua nak ratekan album ni kan, gua boleh katakan album ni sangat memuaskan hati gua. 9/10 gua letakkan untuk album ni. Sebab lagu-lagu dia memang high quality lah kan. Sangat high quality. Kenapa satu kurang? Sebab mungkin dia bukan betul-betul cita rasa gua sangat. Pasal gua memang lebih suka lagu-lagu yang heavy semua kan. Tapi of course untuk lagu-lagu yang macam ni, easy listening, AOR, melodic rock, gua sangat hargai apabila mereka buat sendiri semuanya kan. Diorang sendiri pun puas hati dengan apa yang diorang buat. Itu paling penting sekali. Lu tak percaya, lu tanyalah dekat pada mereka kan. Diorang pun memang puas hati kata, gua puas hati buat album ni kan. Okey, jadi tanpa buang masa, jom kita teruskan dengan kisah mereka kan. Jadi album ini 1993. Ya asyik jatuh je ha. Sebab tu dia adalah kaset jenis. Sebab tak boleh pasang lagu, kita teruskan je lah dengan kisah mereka. Okey, jom, let's go brother. Munculnya Visa di peralihan zaman rock kapak ke rock moden dan balada sememang yang membawa satu anjakan paradigma. Di saat ada beberapa pendengar matang yang mula menjinak-jinak kepada lagu-lagu bertaraf antarabangsa, selari dengan kebangkitan muzik alternatif yang mulai menyelinap di dalam industri, lagu-lagu Visa dianggap sesuatu yang segar. Diasak dengan muzik balada yang mula mendominasi, Visa berupaya meletakkan tapak mereka dengan lagu killer mereka Untukmu Selamanya yang merupakan ciptaan gitaris Joe, mengungguli carta tinggi muzik-muzik untuk beberapa bulan pada 1953. Dengan kejayaan album pertamanya, syarikat Happy Records menawarkan peluang rakaman album kedua pula kepada Visa pada 1954. Kali ini, Adnan mengambil tugas sebagai penerbit bersama album bersama-sama ahli-ahli Visa sendiri. Meneruskan pula dengan album ketiga pada tahun seterusnya yang diterbitkan oleh Visa sendiri, sekaligus mengukuhkan posisi mereka di dalam industri untuk seketika waktu sebelum syarikat Happy Records mengumumkan penutupan syarikat mereka pada tahun 1955. Wujudnya Visa dengan ajakan paradigmanya di dalam industri sewaktu zaman peralihan rock kapak seolah memberi petanda pada masa itu bahawa rock tetap relevan biarpun berevolusi.